Ini 5 punca metabolisme badan anda menjadi rendah. Hai, saya Coach Zaid, Coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin saya bantu untuk turunkan berat badan secara sihat, klik link di bio. Sebab pertama, mengapa kadar metabolisme badan anda menjadi rendah adalah anda punya jisim otot yang rendah. Apabila jisim otot anda rendah, kadar metabolisme badan anda menjadi rendah. Nak tingkatkan jisim otot, pastikan anda mengambil protein setiap hari dan juga melakukan senaman resistance ataupun senaman angkat berat. Sebab kedua adalah pengambilan kalori yang terlalu rendah. Apabila pengambilan kalori anda terlalu rendah, kadar metabolisme badan anda juga akan menjadi rendah. Punca ketiga adalah kurang tidur. Okey, apabila anda tidak mempunyai waktu rehat yang cukup, ia akan mengganggu anda punya tahap metabolisme badan. Pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya setiap hari. Punca keempat adalah kurang aktif. Okey, apabila anda memiliki sedentary lifestyle ataupun tidak banyak bergerak, anda punya kadar metabolisme akan menjadi rendah. Okey, pastikan anda melakukan aktiviti yang menggerakkan tubuh badan anda. Cuba untuk melakukan senaman lebih kurang 150 minit dalam seminggu. Punca kelima adalah anda tidak bersarapan. Okey, so apabila anda skip breakfast atau melewat-lewatkan sarapan, metabolisme badan anda menjadi rendah. Okey, pastikan anda setiap hari bangun untuk bersarapan. Okey, jika anda berpuasa, pastikan anda bangun untuk sahur. Like video ini dan share dengan rakan-rakan anda.